soalan ni saya nak bagi pada Nik Nazmi dan juga Rafizi. Biasakan. Okey, YB tak tepi Okey, kenapa logo tu kena kancil? Adakah yang serta itu kena bijak-bijak belaka? Macam mana? Tadi ex Petronas CEO, mungkin lepas ni siapa ex company-company besar-besar yang kononnya nampak bijak belaka. Orang kata, kenapa kancil? Melaka ke? Ni Kelantan. Tak ada contoh. Okey, saya ada ilmu sikit sebab dulu penelitian bawah saya. So, kancil ni sebenarnya dia antara binatang yang ada di Semenanjung dan ada di Borneo. So dia tak boleh, kalau rimau hanya di Semenanjung. Make sense lah. So itu satu sebab lah. So dia universal tak ada orang kata Malaya ke, tak ada. Kedua, yalah saya rasa dia idea dia sebab macam Malaysia ni pun satu negara yang kita tahu kita bukan negara besar. Jadi kalau kita bersaing, kita ada China, kita ada Amerika Syarikat, kita ada Eropah. Dalam keadaan macam tu, Malaysia kena bersifat macam kancil lah untuk kita nak dapat maneuver. Jadi nak kata apa tu kena pandai ke, kena bijak ke, saya ingat tapi itu tak boleh bodoh lah. Selain dia dah bagi dah memimpin itu macam dia kata, tak bolehlah bodoh kan. Sebenarnya bahasa sinis ni itulah yang kita nak sampaikan. Kita tak lagi kancil, jangan bodoh. Janganlah bodoh. Okey, teruskan. Itulah makna main point itu. Dan selebihnya bagi saya ialah ada satu lagi simbolism lah kan. Jadi kita satu lagi branding, mana parti tu sebab tu kita ambil warna kuning dan biru. Dia kena stand out berbanding dengan jenama sedia ada. So kita nak differentiate diri kita ambil kancil. Siapa decide tu? Memang sebab kita berbincang. Bincang berdua lah. Bukan berdua. Kita ramai lagi. Kita ambil kaca, jangan orang bodoh seperti kita. Sebenarnya ramai yang kat belakang tu, tapi kita orang take turns sebab pada peringkat sekarang yang perlu ke depan tu hanyalah saya dengan Nik lah kan. It's quite obvious sesuatu seperti ini tak boleh dua orang je. Sebab dalam podcast sebelum ni YB disebut kalau boleh orang tu janganlah seperti Ramanan, Farhash Wafah Salvador dan apa lagi, a few nama yang YB sebut lah, maksudnya macam mana. Sebab itu kalau tengok sistem keanggotaan tu kan berbeza dengan parti-parti lain. Saya ingat bersama je yang ada pengisytiharan parti lain. Dan dalam bila kita nanti perkenalkan perlembagaan baru, memang perlu menjadi kewajipan dia mengisytiharkan keanggotaan parti lalu dan juga jawatan-jawatan supaya kami boleh tapis. Itu yang pengalaman kami daripada parti lama dahulu bila tak buat begitu, dan terutamanya bila dah menang. Segala jenis manusia datang kan. Jadi kita memang nanti akan dalam perlembagaan baru mensyaratkan kalau dia tak declare, dia automatic drop keanggotaan. Dia kena drop, dia kena declare sekarang. Jadi bila bersama meluluskan keanggotaan, kalau yang stand out contohnya dia parti lain, kemudian dia memegang jawatan nasional ke yang penting-penting ataupun ialah jawatan pimpinan, memang kita ada a further process. Dia macam apply medical card tau. Kalau ada sakit, ada tak ada dah sakit minta maaf. Pre-existing condition.